Mesti korang selalu tengok aku tengah buka minyak hitam kan. Tapi hari ni aku modern sikit. Aku nak Okey, so hari ni ada satu motor AC, minyak apa sesuai. So hari ni aku akan bagi dekat dia E900 1050 fully synthetic, siap dengan ada ester gang Okey, so motor ni spek bernadikan 65 lah. So sebab apa aku bagi dekat dia minyak E900 1050. Kalau pakai minyak ni insya-Allah dia akan lagi luncur, lagi sedap. Mesti korang selalu tengok aku tengah buka minyak hitam kan. Tapi hari ni aku modern sikit. Aku nak sedut. Jadi kalau kita sedut ni, minyak kita boleh nampak berapa kurang. Lagi senang lah nampak kat sini sebab dia ada sukatan dia. Okey, so proses pembuangan minyak hitam tadi dah settle. Kita nak masukkan minyak E900. Apa kelebihan minyak ni? Jom tengok. Okey, so minyak E900 ni geng, kita dah upgradekan dari segi performance lah. Color dan juga dia ada bau lah. Color ni sebagai color reminder lah. Jadi performance dia insya-Allah cun-cun punya. Kalau untuk motor AC ni masukkan je 1 liter. Lebih tak apa, jangan kurang geng. Tambah-tambah lagi motor modi. So ni location dekat mana bos? Kalau mau datang Abing macam mana? Nombor 15 Taman Sedokit, Skudai. Okey geng, so korang dah dengar Korang boleh cari bos Abing dekat Skudai je. Alright? Kalau korang berminat dengan minyak yang aku review tadi, korang boleh tekan beg kuning. Jangan lupa. Bye.